Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arisa Dania. Dan saya Nurhana Humaira melaporkan secara langsung untuk Impers TV PSS SK Intan Perdana. Hari ini berlangsungnya Karnival Kokurikulum Pendidikan Khas Peringkat Daerah Perdiksen 2026. Menurut pihak penganjur, karnival ini bukan sahaja menjadi platform untuk mengasah bakat dan kemahiran murid. Malah turut memperkukuh hubungan antara sekolah, ibu bapa dan masyarakat dalam usaha memperkasakan pendidikan khas di daerah Perdiksen. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya Nurhana Humaira. Apakah harapan Puan untuk karnival seperti ini pada masa hadapan? So, terima kasih Adik Nurhana daripada TV PSS SMK Intan Perdana Impers. So, tahniahlah kita ucapkan pada pengelolaan karnival kokurikulum pendidikan khas yang baru selesai. Jadi dengan cemerlangnya, dengan jayanya. So, alhamdulillah. Harapan, kalau bercakap pasal harapan saya, hari ini pun kita lihat begitu meriah sekali. Jadi pun kita dah bersyukur. Cumanya kalau kita dapat tambah, kalau nilai tambah value added dalam pengurusan kita adalah mungkin kita nak melihat penglibatan ibu bapa bersama-sama dengan anak-anak MBPK ini dalam satu karnival ini. Jadi kita dapat lihat, kita dapat merapatkan lagi ukhuwah antara guru dengan ibu bapa dan sebagainya lah. Okay, kemudian kita pun berharap, saya punya cita-cita berharap, cumanya mungkin dia agak di PPD di Perdiksen ini kita agak terikat dengan fasilitis yang ada, iaitu kita nak mengharap supaya kita dapat membuat di tempat yang mana komuniti masyarakat menjadi tumpuan masyarakat, contohnya di mall dan sebagainya, supaya mereka dapat mendekati anak-anak MBPK ini supaya hilang persepsi dan sebagainya, dan mereka meletakkan anak-anak MBPK ini sama seperti anak-anak aliran perdana. So itulah antara beberapa hasrat saya lah sebenarnya. Dia Nurhana. Ya, terima kasih Puan. Sekian sahaja liputan kami dari Karnival Kokurikulum Pendidikan Khas Peringkat Daerah Perdiksen tahun 2026. Saya Arisa Dania. Dan saya Nurhana Humaira melaporkan untuk Impers TV PSS SK Intan Perdana. Terima kasih kerana bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam liputan seterusnya. Bye, jumpa lagi.